Terima kasih Puan Pengerusi Majlis, penjaga masa dan juga dua orang hakim yang berada di sebelah kiri dan kanan saya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada, pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada semua adik-adik peserta, anak-anak peserta, anak-anak peserta hebat, sebabnya bukan mudah untuk menghafal teks yang saya rasa agak panjang lah ya, sebab terpaksa merujuk pada minit yang telah ditetapkan. Syabas menghafal dan kemudian terpaksa akur dengan teknik-teknik dan juga kaedah berpidato. Walau bagaimanapun tugas hakim mencari salah. Tugas hakim mencari salah mesti kita akan cari, bukan mencari salah untuk tetapi untuk mencari johan di dalam kalangan johan. Pertama sekali, untuk apa sahaja pertandingan yang berbentuk pengucapan awam, yang perlu dititik beratkan ialah sebutan. Yang saya perhatikan tadi, hampir keseluruhan 13 peserta menggunakan sebutan baku. Syabas. Yang perlu diperbaiki ialah artikulasi. Artikulasi itu ialah ketepatan sebutan. Sebutan tidak akan menjadi tepat apabila peserta terlalu laju. Bila terlalu laju, sebutan dia peserta seluruh Malaysia kan. Kalau tubik Kelantan rujuk balik kawan dan apa maksudnya. Sebutan jangan terlalu laju. Bila terlalu laju, artikulasi tidak tepat. Sama saja kalau kita berpidato, bercerita ataupun mendeklamasi saja. Okey, itu kita panggil artikulasi. Kalau terlalu laju, NG itu dia tak bunyi. Dan itu disebutkan sebagai artikulasi. Saya pun maklum, cikgu pun tahu juga cuma itulah di atas pentas. Kemudian berpidato kita mesti tenang. Jangan lontaran suara jangan terlalu kuat seolah-olah macam memekik. Contoh terutamanya pembukaan dan juga penutup. Pembukaan dia jangan sampai mengejutkan hakim. Ada beberapa orang peserta bila yang pembukaan dia tu sampai saya terkeluar, jangan. Dan penutup biar soft landing. Apa sahaja, deklamasi saja pun sama. Pembukaan dia lembut, penutup pun lembut, biar soft landing. Saya tahu cikgu mungkin untuk menarik perhatian audiens. Contoh, saya ambil contoh, boleh maafkan saya cikgu. Peserta yang keberapa saya tak ingat. Contohnya, bangkitlah wahai generasi harapan. Tak ada terkejut kan? Dia agak kuat. Sebenarnya untuk menunjukkan penguat, nak tunjukkan penegasan ekspresi awak, tak perlu tinggikan suara. Cukup dengan bangkitlah wahai generasi harapan. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Perdana Hakim, lepas tu naik lembut, soft, kemudian penutup biar dia lembut, soft landing. Jadi hakim pun rasa sedap gitu deh. Okey. Yang kemudian mimik muka. Mimik muka, eye contact mestilah kepada keseluruhan pentas. Ini mungkin kita kecil, kalau pentas yang besar kita kena eye contact ke kiri, ke kanan dan depan, bukan sahala. Dan jangan pandang cikgu awak. Nanti cikgu awak akan buat cikgu awak akan memberi arahan daripada luar, dia akan mengganggu. Eye contact mesti ada dan mimik muka biar bersesuaian dengan teks yang awak hendak lafazkan. Kemudian body language lah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan penonton supaya apa yang awak nak sampaikan tu meresap dalam
jiwa penonton kita. Sebab pidato ni awak nak memberikan satu nak menarik kan, kita nak tarik dia sesuai dengan tajuk yang nak kita sampaikan. Seterusnya ketenanganlah, jangan gaduh. Jangan cepat nak habiskan masa. Tenang sahaja, sebab pidato ini kalau pidato peringkat KPM dia memang tak melihat ketenangan peserta. Dia nak tengok bagaimana peserta berada di pentas dalam keadaan yang sangat tenang. Sebab tu tak boleh laju. Kalau laju sebenarnya awak nak cepat nak habiskan masa dia, nak habis masa. Tak apa, cikgu awak latih. Cikgu awak sudah latih dengan mengikut ketepatan masa. Jangan risau, jangan nak kejar masa. Kemudian kalau diselipkan pantun, biarlah pantun tersebut mengikut adab pantun. AB, rima tengah, rima akhir. Sebab teks ni disediakan oleh cikgu kan. Jadi AB itu biarlah tepat dengan adab pantun. Seterusnya okey. Saya sudah saya sudah merujuk kepada Ustia. Adakah cikgu sudah mendapat kertas konsep kan? Jadi cikgu kena rujuk pada kertas konsep dengan teliti. Pertama dari segi tajuk, yang kedua dari segi masa, yang ketiga dari aspek pakaian. Saya rasa dengan jelas tadi pengurusi majlis telah maklumkan pakaian, etika berpakaian. Jadi kena rujuk, jangan lari daripada kertas konsep. Jadi tak adalah, itu sahaja daripada saya sebagai ketua hakim. Dan tahniah, syabas kepada semua peserta, hebat. Apa sahaja keputusan terimalah dengan hati yang terbuka, sebab juara hanya seorang. Okey. Dan kepada anak-anak peserta, kalau cikgu membawa murid cikgu ke pentas ucapan awam, cikgu selalu ingatkan anak murid cikgu jangan mengejar juara. Sebab juara satu saja. Jangan mengejar juara, tapi carilah kecemerlangan. Sebab lepas ni banyak lagi stage, banyak lagi pentas yang awak boleh sertai. Okey, itu sahaja daripada saya. Apa sahaja yang baik dan